Sebab bagi mereka sahabat-sahabat ni murtad semua. Sahabat-sahabat ni murtad semuanya kecuali 3 orang sahaja. Innan nas ahla riddah ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali 3 orang. Salman Al-Farisi, Abu Dhar dan Miqdad bin Al-Aswad. Yang lain semua murtad. Abu Bakar, Umar, semua murtad. Sedangkan inilah menjadi asas kepada kita. Yang keempat, ramai daripada sahabat memeluk agama Islam kerana secara terpaksa dan dalam keadaan ragu-ragu. Sebenarnya mereka munafik. Kerana itu masih ada di antara mereka yang minum arak, membunuh, melakukan beberapa kemungkaran dan kefasikan, kata mereka. Macam mana kita nak pakai sahabat? Sahabat ni ada juga yang berzina kan, kata dia. Ada juga yang minum arak. Itu alasan mereka. Cara mereka nak memburuk-burukkan sahabat. Sebenarnya kalau dia tu Islam betul, dia tak akan melakukan perkara-perkara seumpama tadi. Ini artinya mereka munafik sebenarnya. Itu alasan mereka. Sampai mereka mengatakan, bukan sahabat-sahabat biasa, Abu Bakar dan Umar itu pun pura-pura juga Islam. Masuk Islam pura-pura juga. Padahal bagi kita mengatakan minum arak itu orang yang tidak maksum boleh berlaku. Boleh berlaku. Kalau kita nak cari orang yang mengikut agama Islam ni yang tidak melakukan dosa semuanya, susahlah. Macam mana dengan yang lain-lain sampai ke kiamat? Dan kalau tidak ada dosa, semua manusia tidak ada dosa, apa artinya innallaha ghafurur rahim? Tawwab, Allah itu tawwab, sifat menerima taubat itu apa artinya? Untuk siapa? Kita kata begitu. Perkara-perkara yang tidak sesuai dilakukan ataupun berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan berlaku kepada sahabat-sahabatnya untuk menjelaskan lagi bagaimana hukum perlu dilaksanakan. Kita faham begitu. Misalnya kalau ada sahabat yang berzina, macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan terhadapnya? Betul-betul seperti yang disebutkan dalam Quran ataupun dalam hadis. Kalau dalam Quran dia sebat kalau yang belum berkahwin lagi. Kalau sudah berkahwin dia rejam. Artinya Nabi SAW membawa agama ni, agama yang praktikal. Bukan teori saja, cakap saja, buat tak boleh. Nabi SAW sendiri telah buat. Dan kita kata susah. Macam mana nak buktikan kalau kena ada 4 orang saksi. Di zaman Nabi SAW tidak ada satu kes pun kerana dikemukakan oleh saksi, maka dia dihukum. Bahkan semuanya mengaku, kerana mengaku. Dia mengaku. Ini menunjukkan sahabat walaupun dia melakukan dosa tetapi tinggi imannya itu. Semata-mata kita nampak ini takdir Allah SWT untuk menunjukkan kepada kita bagaimana praktikalnya ajaran Islam. Bagaimana orang Islam itu kalau dia percaya kepada Allah dan Rasul, percaya kepada azab akhirat, semua itu dia akan takut dan dia akan sanggup dihukum dalam dunia ini lagi. Tengok sahabat-sahabat Nabi SAW. Apabila seseorang itu bertaubat sampai dia sanggup dibunuh, sanggup mati, dan Nabi SAW kata, Ma'iz yang telah berzina itu, aku nampak dia berenang dalam syurga. Macam mana kita nak kata dia ni tak baik lagi? Kita nak condemn dia lagi? Kita nak kritik dan memburuk-burukkan dia lagi setelah Nabi SAW kata begitu? Tujuannya ada. Kalau Nabi SAW nak berzina, wala'iyatubillah, tidak sesuai langsung, tapi sekadar kencing sambil berdiri itu ada, itu boleh tidak menjejaskan kedudukannya lagi sebagai Nabi. Tetapi kalau dosa yang lain yang besar-besar itu tidak sesuai, sebagai pesuruh Allah. Tetapi untuk menunjukkan perkara ini boleh berlaku dan boleh dilaksanakan hukum Islam, berlakulah kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Kita kata begitu. Dan hadis Ma'iz tu kalau kita katalah, dan dia telah melakukan perzinaan, dosa besar begini, walaupun Nabi SAW telah kata kepada dia seperti tadi, mana ada hadis Ma'iz yang kita terima, yang kita pakai? Tak ada.
Hadis Ma'iz tidak ada satu pun. Artinya kita tak, bukan kerana kita mengatakan dia tu jahat, dia melakukan dosa yang Allah SWT tidak mengampunkannya, bukan kerana itu. Tetapi dalam kenyataannya tak ada. Artinya mereka tidak boleh menuduh golongan Ahlus Sunnah kerana orang-orang yang seumpama ini. Sebab hadis tidak ada kena daripada beruang pun boleh juga. Tapi dia tak kata Nabi SAW tahu semua tu binatang tu. Dia kata lari daripada singa. Kenapa? Kenapa dia tak cerita terus pada masa tu? Sebab masa tu tidak sesuai. Kalau cerita pun nanti akan sibuk. Habis masa orang akan tanya, apa kuman pula? Wahai Rasulullah, apa bezanya dengan virus ke apa ke? Nah, habis masa situ. Dia simpan ini untuk umat kemudian. Cuba kalau kita faham begitu, nampak sunnah ni betul-betul panduan untuk kita. Cuba tengok berapa banyak yang Nabi sebut, kemudiannya dimajukan, diperniagakan sampai ke peringkat antarabangsa. Misalnya kulak, al-kab'ah minal man wa ma'uha shifa' lil 'ain. Kulak itu termasuk dalam man juga yang Allah SWT kurniakan kepada Nabi Musa dulu kan, ada istimewa tu. Kepada kita kemudian ini istimewa. Macam itulah juga, mudah dia tumbuh dengan sendirinya. Air dia tu penawar untuk mata. Cuba kalau buat kajian, ya ada sebut dah, kita tak kaji. Sentiasa orang kafir yang dapat, itu rugi kita. Sebab kita menjauhkan diri daripada sunnah hadis Rasulullah SAW. Habbatus sauda, siapa kaji? Sedangkan Nabi SAW kata habbatus sauda ni jadi penawar kepada semua penyakit kecuali mati. Macam mana? Sampai sekarang ni tak dapat lagi. Kita bimbang kalau orang Islam ni tinggal hadis, ini pun boleh orang kafir juga. Orang kafir juga yang mendahului. Macam mana cara dia? Nabi SAW sebut begitu saja. Boleh jadi cara dia makan dalam kadar ini, apabila campurkan dengan ini, dalam keadaan ini campurkan dengan ini sebanyak mana, boleh jadi ada nisbah dia, ataupun dibuat dengan apa cara, boleh jadi, boleh timbul apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Begitu juga penawar. Nabi SAW mengisyaratkan racun, penawar sesuatu dia ada dekat racun. Ada isyarat. Di situ ada racun, di situ ada penawar. Di situ ada orang jahat, di situ ada orang baik. Itu sunnatullah. Cuba tengok dalam hadis ni, kalau lalat masuk dalam bekas kamu, kamu kena selam dia semua sekali. Kemudian kamu buang, kerana di dalam pada salah satu sayap dia tu ada penawar, dan pada yang satu lagi ada racun. Dalam hadis yang satu lagi dia sebut ni, biasanya kalau lalat ni dia jatuh ataupun dia dalam bahaya, dia akan hadapkan bahagian racun dia tu, bisa dia tu, dia akan masukkan itu dulu. Sebab itu dia suruh rendam. Ini bukan lalat saja. Kita tengok yang racun, dakwat itu, dakwat sotong kan. Kalau dalam perubatan homopati, CPR dia panggil. Itu racun untuk musuhnya, tapi itu menjadi penawar, menyebabkan gatal, dan itu juga jadi penawar gatal. Bisa ular, bisa, tapi penawar boleh buat juga daripada situ. Ya dek di situ juga. Ini isyaratnya. Banyak lagi ya. Banyak ni, Ada. Tetapi saya tidak terjemah tu semua tu hadis-hadis itu kan. Cuma buat maksud dia lah secara umum. Kemudian hadis-hadis itu banyak sangat. Oleh kerana kita masa tidak mengizinkan, kita kena berhenti setakat itulah. Walaupun banyak lagi sebenarnya. Yang ini sebenarnya yang sesuainya, yang sesuai disebutkan, tentang minyak, hasil bumi yang banyak, ada sebut di akhir zaman. Dan orang yang menguasai orang ni adalah seburuk-buruk, sejahat-jahat manusia. Dia kuasai di kawasan Iraq, apa disebut, orang berebut harta situ. Ada sebut. Nampaknya kena setakat itulah. Wallahualam. Terima kasih diucapkan kepada Maulana.
CD dia semua ada, DVD pun ada. Lepas tu banyak juga kat sini kalau nak tengok hadis-hadis mengajar hadis ni. Kalau di Darul Kausar tu dia mengaji Sunan Sittah. Semua tu dihuraikan di sana. Atau kalau kita ada peluang, insya-Allah boleh ke sana untuk mengaji. Okey, saya serahkan terus kepada Mana Asri untuk menjawab soalan-soalan. Banyak juga soalan ni. Maknanya pun dah 2 jam ni. Nampaknya pertanyaan tentang Syiah ni ada 2 di sini. Saya jawab secara ringkas lah. Secara ringkas, berkenaan dengan hadis tadi dikatakan tidak mahfuz, artinya tidak sahih lah. Kalau ada yang sahih pun maksudnya tidak begitu. Hadis itu misalnya dalam Muslim ada sebut tentang Ahlul Bait Thaqalain ni, tapi itu hadis itu adalah hadis mukhtasar, ringkas. Hadis ringkas. Hadis yang sahih betul-betul, yang terang betul-betul dan bersesuaian dengan Quran tak ada. Dengan lafaz Thaqalain begitu untuk Ahlul Bait. Yang sesuai dengan Quran, hadis-hadis kita lah yang kata Quran dan Sunnah itu. Kemudian Syiah ni semua menyeleweng ke? Tidak juga ya. Kalau kita nak kata semua menyeleweng, tak kena juga. Sebab dulu, kalau di peringkat awal dulu, ramai perawi-perawi di dalam kitab-kitab utama kita ada juga Syiah. Tetapi Syiah itu Syiah lain, Syiah tafdhiliyah ataupun Syiah mufaddilah. Kalau Syiah mufaddilah ni tidak menyeleweng, dia sama seperti kita juga, cuma sedikit saja perbezaannya, iaitu dia melebihkan Sayyidina Ali daripada Sayyidina Uthman. Dia kata Sayyidina Ali lebih utama daripada Sayyidina Uthman. Itu. Dan Sayyidina Ali dalam segala pertelingkahannya dengan sahabat-sahabat yang lain semasa pemerintahannya berada di pihak yang benar. Berada di pihak yang benar. Adapun yang lain yang tidak, yang salah itu, mereka kata tidak berdosa pun. Kerana ijtihadnya sama seperti kita. Yang ini tidak menyeleweng. Begitu juga Zaidiyah. Zaidiyah terutama yang dulu. Kalau yang sekarang ni banyak juga bercampur-campur. Mereka telah diresapi oleh pahaman rafd, bencikan sahabat. Bencikan sahabat tu sampai ke peringkat mengkafir pun ada. Kalau yang itu memang menyeleweng lah. Kalau yang tidak sampai ke peringkat itu, terutamanya yang dulu-dulu, itu tak apa, masih tidak menyeleweng. Yang tersebar dengan meluas sekarang ini ialah Syiah Imam 12. Syiah Imam 12 itu jelas menyeleweng, dan sebenarnya tidak Islam. Bukan sekadar menyeleweng bid'ah begitu, tidak Islam. Boleh kita katakan dengan pasti begitu. Kemudian dari segi sunnah ghairu tasyri'iyah, kalau kita niat sunnah ghairu tasyri'iyah, kita niatkan, misalnya kita kata pakai jubah,